Isi pikiranku kamu. Jadi terlalu banyak buang waktu. Dari atas sampai bawah anggun. Baby know that I just wanna be with you. Siang-siang kepikiran, malam-malam sendirian. Scrolling TikTok fitnya isi cinta-cintaan. Know that one day I will ask you to be mine. Sekejap dah buat vlog. Tapi dah 10 jalan dah. Okay, hi guys. So sekarang ni kita reunion bersama dengan kawan-kawan sekolah. Bersama dengan Wani, Nadra dan Pita. Setelah almost tak tahu lah, lama kita tak jumpa. dah lama kita tak jumpa dua orang. Bina bibi. Kan korang yang tak ajak aku. Kita ajak aku. Aku cakap dekat je tapi tak ada. Aku kerja. So kita berjumpa balik. Ni je yang ada buat masa sekarang. Yang lain semua busy. Yes. Kita busy ada hal. So korang tengoklah vlog pendek kita hari ni. Kalau sempat lah, kalau ingat ikut. Hari tak ikut. Dia lah Wani. Bukan ni ke dia kaya dia kak? Ni lah. Apa? Ni lah macam ni lah. Ni lah. Wani ni. Tui. Kita tengah makan ni, kita dekat ni. Apa tu nama kedai? Mile Garden. So kita try. Saya first time nak rasa diorang dah pernah pergi dah. Diorang pergi konvoi tu. Okey tak makanan dia? Rumbayang guys. Kerja kira bayang. Mahal lah, tak mampu. Nah ni total damage. So ni total damage. RM500 ke atas. Okey, dah. Nak book Kita punya first meal. Dessert kita dah sampai. Dessert baru sampai. Patutnya hujung-hujung. cantik Tapi kenapa dia punya dia macam impress sebenarnya tu? Mungkin orang yang buat tu lain. Tapi dia punya wafer ni. So ni waffle bersama dengan strawberry. Kan? Video je. Okey. Dah. Dia boleh tangan ni. Dah. Makan. Tu awak tangan sana. Cantik. Okey, sedap. Tapi Rasa. Ni kan? Kita akan rasa. Ni apa tak namanya? Waffle bersama dengan strawberry. Alamak, aku lupa. Aku pakai ni. Getah. Elastik. Tak ada lah. Tak tisu. Plastik kan. berapa? Kenapa? Strawberry dia. Betul. Harga banyak lagi. Maybe sama ada ramai orang dia betul petang kan? Sangat tak berbaloi. Kita lagi wafer yang RM5. Ya. Lama tak makan wafer ni dia. Tapi dia ramah. Aku pernah rasa lagi ragu. Ya ke? Aku sedap. Apa? Dia siap cakap lagi nak rangut ke nak biasa? Apa dia tak jual lah. Dekat kedai Bukit. Dekat depan BSN tu. BSN tu kan tepi dia tu. Dulu kedai Bukit tu. Dia jual buat apa? Hadiah. Sekarang kedai perfume kot. Dekat yang BSN tu kan ada kedai tepi seberang, bukan seberang jalan, seberang sana tu. Tepi dia tu. Ada je. Dekat Seleko. Sekarang dah dia jual perfume. Sedap gila, aku suka pergi. Yang apa? Kau makan? Yang dekat dengan klinik Gunuan tu kan. Sebaris tu tapi hujung kali. Ada je kedai makan. Dulu dulu dia jual kedai bunga-bunga tu tapi dah tak ada. Dah tutup dah. Apa lah. Ni dah pagi je. Isu dia. Ingat saya nak pergi beraya tapi yang ni kan tak sihat. So tak boleh tinggal seorang. Kalau kita orang beraya lah pergi. Boleh angkat. Selalu beraya lah KL dalam rumah saudara. Tapi cuma ni tak boleh nak tinggal nenek seorang kan. Kalau macam seorang tinggal teman kesian pula kan. So tak pergi semua. Mungkin lah itu yang tu. Kalau macam cuti duduk rumah sebab lama at least boleh tolong tukar-tukar jaga lah. Sedap di bawah dia. Makan je lah. Sedap ni bawah ni. Pina punya tak tahu lagi.
Sama. Ni. Serukan kita sesampai. Kau main lagi. Ni fotografer, model. Mana orang sikit masuk. So kita akan rasa buttermilk dia sedap ke tak. Kenapa nampak ke tak? Masa kita tak sweet ke? Memanglah dia memang macam tu je lawan ni. Jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ni? Itu aku order Tak bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Muka wangi. Tengok. Tengok tadi. Ya Allah. Before and after. Tengok. Tengok. Dah. Okey lah, not bad. Panas. Jahat. Dah ni nak. Sabar lah. Oh, tak Nanti ya, aku tak aku main dulu. Tak, Nurul memang suka. Belum apa lagi dah. Aku sama lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap. Pedas sikit. Makan lah. Apa? Tergigit. Sama. Mana? Not bad lah. Oh. Dia kena kau? Terpercik. Banyak lah pula. Banyak weh. Kau tak habis bagi aku. Tak banyak. Dia sedap nak yang Tak. Mana? panas. Memang tengah makan. Boleh sumbat je. Baik. Sedap. Ni nak. Nak? Nama sendiri pun nampak. Tak salah. Tak boleh lah. Sorry. Panas tau. Oh, telur canyak. Okay. Itu saya udah. Eh? Tulang. Nak ayam? Ni kan? Ya. Lain sikit. Kalau itu macam Apa kau bunyi panas? aku rasa chefnya lalu lah hari tu. Dia cuti. Besar nak lagi kecil. Masak. Ha. Ya. Dia bukan makan rendang. So makan ni sedap lah. Ha, betul. Hari tu aku layan masa dalam aku masak spaghetti. Tak ada apa. Dah habis makan tapi dah tak habis. Jom kita tengok gambar. Kita akan lepak kat luar. Orang tengoklah semua bergambar. Ni wali tu tadi macam aku. Kan tengok. Okay, seorang je tak pakai baju kurung ya. Itulah tu dia tak tengok ni. Tak tengok group chat. Mana ni? Oh ni yang tudung tu. Oh comel. Ni strawberry dah pakai. Ni siap pakai tu. Ada ni. Ni. Atau tak? Aku try ni tak nak. Dah gambar kat mana? Sini kot nampak sikit ni. Nak cantik. Nampak sikit dia punya cahaya kat sini. Mungkin nak selfie. Gambar cantik. Buat video. Nampak badan je.
Kena plastik. Hanya outfit check. Outfit check aku kali je. Outfit check. Outfit check tapi bukan baju raya. Pakai baju t-shirt. Korang lah. Dia ni tak baca group. Okay. Kita tak nak join. Okay, Sal, tunjuk sikit. Pusing. Pusing Pusing. Aku pula nak pusing. Belum lagi ada. Ada kokot. Guys, aku rasa comel gila baju dia. Dia nak tapi perasaan. Ada ni. Pusing. Baju graduate. Gue nampak lah. Tak payah pusing. Aku dah masuk dalam ni. Viral. Janganlah. Aku pula lagi. Okey dah. Cekak satu. Duduk bawah. Selfie. Ni yang terakhir. Cantik. Pusing macam tu ke? Ya kan pusing. Pusing ya. Korang yang pusing tekik. Kau yang pusing-pusing kat aku. Aku ikut je. Oh, cek dia yang pusing-pusing. Selfie. Pada sini. Oh, selfie je lah. Tadi dah. Ni cantik. Gelap. Selfie tu cantik cekak. Gadis. Okay, mana ni? Atau ada 3. Tak ada flash lagi? Lagi? Mina, setting langsung flash. Lagi. Nanti adik. 1, 2, 3. Apa benda korang buat tu? Boleh 2 orang je. 1, 2, 3. Lagi sekali. Nak berempat. Tak apa. Sabarlah sikit-sikit. Tak ada. Kau pula Mina. Sini lah orang tu nak tak? Aku serahkan dulu. Cepat tu. Kau duduk. Nak tak? Nak kamar? Dengan dia. Sama-sama. Awak apa tak tolong takatkan? Wah, kuih. Bukan bayaran. Memang dia tak boleh. Jatuh ni, guys. Okay, guys. Saya sini je. Diam. Tak payah. Separuh je. Rapatlah kepala. Tak apa. Bawa. Kalau rumahnya boleh? Memanjang. Portrait. Muat tak? Muat ke lagi? Orang ni lepak. Tekan Ada ke? Weh, nanti tudung aku terbang. Tengok dia sendiri dulu. Mata akan sangat. Okay. So ni saja buat kita untuk hari ni. Bye-bye. Jumpa nanti. Jumpa bulan 4. InsyaAllah kalau ada rezeki. Sabar ya, nanti baru aku transfer. Bye-bye. Bye. Sini satu. Nampak tu. Tak apa nampak je nanti. Sekarang tak nampak. Sekarang. Sekejap. 1, 2. Ni dah ketat. Sekejap. Kembang tudung aku. Oh, tak nampak. Okay dah. Jam lah. Jam setengah dah. So bye-bye guys semua. Bye. Jumpa lagi beberapa tahun. Jumpa lagi next year. Nanti kahwin jangan lupa jemput. Dia ni dulu. Yes, ni. Yelah tu pun ni. Let's go. Kahwin lah dia apa? Hidup ni. Kau tak apa sejak tadi kau tak makan. Tapi lada memang gila fresh kan. So kita nak balik. Kita sambung vlog. Ni saja ke untuk hari ni. Okay, so itu saja kita punya vlog for today. Thank you for watching. Sekarang dah 6:30. So kita nak balik dah. Ni nak keluar? Ini lah. Nak balik. Kita siapa nak gambar kat Safari? Barat lah. Kebarayan semuanya. Dia cantik. Cantik nak dulu ni Mina. Tudung apa ni? Tak, beli kat Muaz. Muaz je weh. Tak ada. Murah je. Sekarang berapa belas je? Okey lah. Kan, boleh lah. Saya tengok nanti. Muaz dekat Shah Alam. Dekat orang tak ada ke Muaz? You weh, kalau ada dah lama dah ni. Muaz tak ada. Muaz tak ada online. Sedih kan. Okay, so Macam mana nak beli? Belgium pergi sana. So, jumpa korang nanti. Tak apa jumpa korang nanti. Kebarayan semuanya.
Kita nak balik. Wani saya bawa ah. Ha? Member nak buat trail. Tak yang, weh dia pick up kita pakai kereta. Ada kereta apa? Oh, jom. Kamu tak ada kat sini. Dia kena ke depan. Oh, boleh je kita dekat sini lah. Boleh. Wani ah, Wani. Pakai kereta. Macam ni? Aku lupa nak train dia. Dia mula-mula korang macam kena macam ni kan. Aduh. Macam tu. Menggedik pula nanti. Lepas tu Wani Nak buat trend TikTok pula. Wani keluar Layankan je lah. Layankan je lah. tak pernah kita record. Awak kita dekat depan boleh. Lepas tu Wani kena keluar dari kereta. Tak, Wani macam bagus tu boleh macam. Tadi kan? Lepas dia. Yelah Wani keluar kita tu duduk depan ni. Ni lah, ataupun keluar, kunci pintu. Lepas tu, Betul tak kunci? Nipis. Balian ni. Dia selampau flowy sampai ikut tutup. Betul. Patut macam lagi ah. Sama orang flowy. ni mana San? Okay, so tak habis lagi buat vlog. So kita nak buat TikTok pun tu. Buat je lah, ikut je lah. Ikut je lah. Wow, laju ni wow. Oh, situ cantik. So padi Saya pakai mata story. berlampai. Okey kita member tak nak isi minyak. Nampak. Bye-bye. Nampak Bika? Hanya sekali. Jumpa lagi. Gula. Hari yang Jumpa bulan 4. Bye. Saya tak rapat. Bye. Okay.